Okey, dalam video kali ini saya nak tunjuk bagaimana kita nak buat seluar. Ini saya nak buat seluar ready-made, tetapi kalau kita nak buat seluar, pattern seluar ni, okey, biasanya saya memang akan sediakan pattern lah. Jadi yang pertama sekali kita nak tengok, kita nak cek saiz apa seluar kita nak bagi, kita cek paha dia dulu. Ingat, kita nak cek saiz, tengok paha. Jadi paha dia ni 25 inci. Jadi kita nampak ni 25. Bahagian cawat ni tak perlu kita fikir dulu. Yang penting kita fikir bahagian paha. Okey, kita dah tahu paha, kita dah tahu saiz. Contohlah, macam saiz dia 20, paha 25. Tak kisahlah 31, 32 ke pinggang dia, tak kisahlah. Itu belakang kira. Yang penting simpan dalam kepala, cari paha. Dah tahu paha, kita boleh tahu saiz. Okey? Macam 25 ni saiz dia 32 punya pinggang. Nanti kita adjust lah pinggang dia di atas kalau misalkan tahu pinggang dia tu lain saiz. Okey. Jadi seterusnya, kita tekap macam ni. Okey. Kita letak pemberat. Okey, sikit banyak itu dah pulang daripada kita lah. Okey. Jadi sekarang ni, katakan sebab ini cawat dia 26. Katakan cawat dia 27. Okey, dia lebih berapa? Lebih 1 inci kan? 26. Tapi cawat dia 27. Kita kena tambah berapa? 1 inci. Okey, oleh kerana dia depan dengan belakang, kita tambah hanya setengah saja. Sebab nanti dia depan setengah, di belakang setengah. Bermakna 1 inci jugalah naik. Faham ya? Okey, harap-harap fahamlah. Okey, bermula dengan ini dulu. Okey, kita garis yang macam ni. Okey, so katakan cawat dia memang ngam-ngam dia 26. Tak kisahlah ya. Kalau 26, sorry, saya tak bagi dia sulit sampai atas. Sorry ya, saya guna cok lain lah. Okey, naik sikit supaya jimat kain. Buat macam ni. Okey, kita pakai kapur yang lain. Okey, kalau dia panjang cawat dia contohlah 28 ke. Kalau 28 lebih berapa? 2 inci perlukan. Jadi kita kena tambah 2 inci itu, kita bagi 2, 1 inci. Kena tambah 1 inci. Tapi ini tiada tambahan sebab dia memang ready-made. Okey, ready-made, kita garis teruslah. Okey, untuk pinggang ni, saya ada pembaris di sini, pembaris yang bernombor semua. Okey, ini bahagi, contohlah pinggang dia 34, kita terus dan direction sini. Macam tu, contohlah ini 32. Ini ada 32. Okey, dia terbahagi terus. Terus jadi 8, ada 32 sini. Okey. Ini 32. Okey, tambah 3 suku untuk lip dot, tambah 3 suku untuk di bahagian tepi, allowance bahagian tepi. Okey. So, kita nak ambil tengah antara hujung ni dengan 8 inci kan, kalau 32, 8 inci 3 suku. Okey, sebab sini jahitan dia nanti. 8 inci 3 suku. Okey, kita bahagi dengan 2. Okey, so 4 inci 3 hon. Okey, 4 inci 3 hon. Jadi sini kita buat 3 suku. Ini saiz dia untuk dot. Okey, ini tengah-tengah dia. Kita dah dapat tengah dia tadi. Okey. Ini kita hanya ikut sahaja pattern ni. Okey. Kita ikut sahaja pattern. Okey. Okey. Saya bagi contoh. Ini tadi cawat dia 26. Tapi kalau dia cawat dia 27, kita kena tambah setengah inci kan? Naik atas. Kalau naik atas tambah setengah inci, ini standard ni, panjang dia saya simpan 40. Jadi kalau naik sana setengah inci, kita kena kasih naik juga lah setengah inci sini. Jadi 39,5 sebab dah naik kan di sebelah sana. Okey, tapi ini kita buat ready-made. Jadi saya nak tunjuk saja bahawa apabila nak ambil panjang, bila kita ubah sana, sini pun kita ubah. Okey. Jadi panjang dia ni 40. Okey. Jadi 40 saya garis. Okey. Ini ready-made ya, ready-made. Okey. Okey. So bahagian yang ini saya ada garis di sini.
1 inci 3 suku. Ini basi saja nih. Basi sebelah sini 1 inci, basi sini 3 suku. Okey. Katakan di bawah dia ada saiz sendiri. Dia nak 14 ataupun 15, bergantunglah. Okey. Ini adalah bahagian belakang. Katakan dia nak di bawah tu 14 inci. Kita kena tolak 2 dulu. Okey. Formula dia 14 tolak 2 sama dengan 12. Betul? Okey. 12 tu kita kena bahagi 2 sama dengan 6. Okey. 6. Okey. Bermakna 6 ni bahagian depan. Okey. Jadi bahagian belakang kena lebih 2 inci. Jadi 8. Okey. Okey. Tulis dia formula dia. Formula dia macam ni. Contohlah 14 dia nak. Kita tolak dulu dengan 2. Okey, sama dengan 12. Kemudian 12 tu kita bahagi dengan 2 sama dengan 6. Jadi ini ni 6 ni besar untuk saiz yang ini di bahagian depan. Masalahnya ini bahagian belakang. So bahagian belakang kita kena tambah 2. Dia jadi 8. Jadi 8 daripada sini, ini kita tolak basi 8. So ini ngam-ngam sudah 14. Dia punya saiz untuk 14 di bawah. So ini memang standard dia lah. Okey. Misal kata di bawah dia lebih besar. Tambah je lah. Contohlah lebih setengah inci. Lebih setengah inci kan. Satu suku sini, satu suku sini. Biar dia sama rata. Kalau kurang pun setengah inci atau satu berapa kurang dia kena bagi 2. Contohlah kurang setengah inci. Satu suku sebelah sini, satu suku sebelah sini kita bagi kecil lah. Ya. Okey, so yang ini kita garis. Okey, sudah keluarkan tu semua. Ini kita padam tu, tak ada kaitan. Okey, simpan balik. Bahagian atas ni, ini bahagian dart seluar. Kita kena bagi dia bentuk L macam ni ya. Okey, so panjang dia adalah biasanya saya akan letakkan 2 inci 3 suku. 2 inci 3 suku, garis dan garis. Okey. So baiklah. Yang ini kita akan gunting macam ni, naik sikit, turun lagi balik sikit. Lepas tu naik lagi sikit. Okey. Di bahagian atas pula kita akan potong sedikit supaya kita tahu di mana yang kita tanda tu. Okey. Ini pula bahagian sini. Okey. Bukan yang ini. Okey. So ini kita gunting terus. Ini saya buat untuk 2 seluar ya, 2 seluar. Okey. Bila dah sampai di sebelah sini, miring sikit, gunting terus. Okey, baiklah. Bahagian bawah ni pula kita gunting. Bahagian atas ni, okey. Untuk seluar rasmi, bukan operasi ya. Ini kita setengah inci, ini lebih kurang 1 inci setengah. Tapi setengah. Kita gariskan ni. Okey, dia potongan dia macam ni nanti. Ini untuk kita akan gunting ikut yang garis putih ni. Ini untuk seluar rasmi. Tapi kalau untuk operasi, kita akan potong setengah inci dari atas. Ini saya dah agak dah. Okey. Kita potong setengah inci dari atas. Setengah inci maknanya setengah inci daripada garis ni lah. Ada poket di pinggang. Boleh tak tanpa aja? Okay, sebentar ya. Ya, boleh. Okey, so kita gunting. Okey. So oleh kerana dia 2 seluar, kita kena duplicate bahagian punggung ini.
Okey, kita cari mana bagian tengah dia. Antara dua. Kemudian bagian sini kita buat dia jadi setengah inci gitu. Okey. So bagian ini dat pula untuk garis ni kita kena duplicate. Kita kena duplikasi lah, duplikasi. Okey, mana kapur ni? Habis dah kapur. Okay. Ini dan di bagian belakang sekali. Sebab dia dua seluar ya. Okey, lepas tu bagian ini kita duplicate juga. Yang mana garis 2 inci 3 suku dari atas tu. Kemudian yang ini naik sikit dari sini, naik sikit sebelah sini. Ini dia bentuk 4 segi tepat. Ini. Yang bagian sini. Okey. Tanda dia naik sikit ni sebenarnya untuk poket turun dalam lebih kurang 3 suku. Kita dah boleh agak tu. Kalau kita biasa. Okey, nampak tu. Ini pula kita duplicate lagi yang satu. Yang satu seluar tu dia dua kan? Dua. Okey. Ini dia tiada dat. Tapi kalau dia ada dat, kita perlu tanda di bagian luar tu, di tengah. Ini saya contoh saya. Ini tiada dat ya, tapi saya letak dulu contoh. Kemudian kita akan buat ya dat di bagian belakang. Ya, mana tu dat? Boleh pinjam dat lah. Dat pula. Ini patch. Patch bagian punggung. Okey. Kita akan tanda dia macam ni. Okey. Biar dia sekata macam ni di sini. Ini biar dia nongol di hujung, tanda situ, tanda di situ. Nanti di tengah luar tu, bagian luar kita duplicate. Tanda di sini dan tanda juga di sini. Okey. Untuk bagian luar tu kita akan lukis. Okey, saya lukis lagi. Di luar tu memang dia tiada patch, tapi saya lukis saja untuk panduan cara melukis. Ini bagian dia kena tepat di sini. Dan bagian sini. Lukis macam ni saja. Macam tu saja. Yang penting bagian sini berjumpa penjuru dengan penjuru. Okey. Tapi ini bukan di bagian dalam dilukis ya. Di bagian luar ni. So, di luar ni akan dilekat. Okey. Tapi dat ni kita padam balik so tak ada ya. Okey. Bagian bawah ni untuk yang masih baru jangan terus angkat. Katakan ini duplicate. Kalau 2 kain tak ada masalah. Tapi kalau 4 kain macam ni, saya takut nanti tidak ngambah. Cucuk dia, ujung sini. Hati-hati kena tangannya. Okey. Begitu juga cucuk sebelah sini. Okey. Okey, letak macam tu. Supaya dia tak lari di bagian sini. Kemudian kita duplicate. Semua bahagian kita duplicate. 2, 3, 4. Okey. Selesai. Buka ni. Dan buka ni. Kita dah selesai potong bahagian belakang. Kita lipat dulu. Okey. Biasanya untuk pinggang sampai 38 ya. Saya akan potong terus direct sini. Lurus. Tapi kalau pinggang tu start sudah 39, 40 apa semua, kasih naik sedikit, potong lebih sedikit. Sampai 43 naik lagi sedikit, lebih sedikit. Macam tu. Okey, so cara potonglah saya nak tunjuk macam tu. Kemudian okey, kita ambil ni. Okey, ini button bahagian depan. Okey.
Untuk bahagian depan sama juga macam bahagian belakang tadi, cuma ini kecil 2 inci daripada belakang. Belakang besar 2 inci daripada depan. Okey, macam saya cakap tadi, kalau panjang dia sini, cawat ni panjang, kita akan bagi naiklah, naik sebelah sini. Okey? Macam 26 ni, macam saya cakap tadi, kalau 27 tambah setengah inci di atas. Kalau 28 tambah 1 inci. Okey? Kalau panjang dia pula, kalau kita bagi naik dia setengah inci, maka bagi dia naik juga setengah inci. Okey, tapi kita buat ready made, so kita potong ikut ready made inilah. Okey. Jadi buat macam ni. Okey. Ini kita guna pembaris pengkok ya. Okey, di bawah ni tidak ada adjust, kasih kecil ke kasih besar tidak ada kan, jadi kita potong saya direct. Ini untuk ready made ya. Kita potong direct. Okay, macam saya cakap lagi tadi, bahagian panjang dia kalau di sana dikasih naik, maka kita kasih naik juga sebelah sini. Jangan lupa tuh, selalunya tukang potong, apalagi yang masih baru, cepat lupa bahagian situ. Okey, untuk lutut pula, kita nak letak span. Di mana kita lokasi dia nak letak span? Okey, di situ dia akan ada ukuran lutut dia. Biasanya standard lutut, kalau orang macam tidak terlalu tinggi, 21. Kalau terlampau tinggi, antara 22,5, 22. Okey, tapi ini 21. 21 dia sebelah sini. Sebelah sini, tengah-tengah. Okey, 21 daripada atas. Atas ni pula 1,5 kau tolak memang. Kau ambil sebelah sini, so di sini ada pinggang nanti akan disambung. Jadi setelah 1,5 memang, baru kita ambil 21. Nah, 21-nya di sini. Jadi lebar ni untuk span lutut 7 inci. Jadi setengahnya di sini, kita tambah 3,5 di bawah, 3,5 di atas untuk dapatkan betul-betul tepat di tengah. Tapi untuk kedai jahit saya memang sudah ada tanda di sini di mana lutut perlu diletak. Standard ya, standard. Tak perlu pening-pening atau sakit kepala. Okey, so ini kita buka. Okey, untuk bahagian depan ni 3 suku. Okey, dari tepi untuk basi. Dan saiz dia 32. 32 ni kita bahagi dia dengan 4 sama dengan 8. Sebab 32 bagi 32 bagi 2 16, 16 bagi 2 8. Jadi 8. Kalau tak ada boleh kira-kira, kita guna kalkulator. Okey, tidak masalah, jangan malu, jangan segan. Kita boleh guna alat apapun untuk kita memudahkan kerja kita. Kalau sekiranya kita tidak boleh kiralah. Okey, so ini kita nanti pattern ni saya akan bagi cantik lagi supaya dia tidak jadi macam ni. Saya nampak macam tidak berapa selesa. Okey, ini pun saya nak bagi ini sikit. Nanti saya akan ubah pattern ni. Untuk penonton-penonton di sana, janganlah fikir banyak kenapa saya ubah ni. Sebab pattern ni ada lama sudah, jadi saya nak upgrade dia sikit. Tukar sikit dia punya ni. Okey. 3 suku. Kemudian 8. Okey. Kemudian macam ni. Okey, untuk yang ke bawah ni, dia ada di dalam pattern tu ada sudah tanda, tapi saya bagi tunjuk, jangan dia sampai yang sebelah sini, yang mula membelok jangan. Cukuplah sampai sini. Okey. Cukup saya sampai sini. Kalau dah mula belok tu nanti tak cantik ya bila dia pasang zip. Okey, untuk dapatkan poket bahagian tepi, bagi lurus saja dengan cawat bahagian tepi. Okey.
Untuk nak letak poket, daripada sini turun ke bawah, katakan dia saiz sederhana ataupun kecil, kita boleh letak dia 7 inci. Kalau besar sikit 34, 35, 36, 37, bagi dia 7,5. Kalau terlampau besar, panjang cawat, bagi dia 8. Tapi biasanya 7 atau 7,5 sajalah. Okey, sekarang ni 3 suku dari tepi. Tanda ini 2 inci daripada garis ini di dalam. Kemudian kita garis lurus. Okey, ini kita tanda sedikit di ujung ni. Ini kita tanda sedikit bagian sini. Dan ini kita terus tanda habis. Okey. Untuk bagian bawah ni, kita boleh siap-siap dia memang kita letak pin. Letak pin. Kalau 2 kain saja, maknanya satu seluar, tak perlu letak pin. Tapi kalau 4 macam ni, saya galakkan letak pin ya. Okey. So, sekarang kita mula potong. Biasanya saya potong daripada tepi sebelah sini. Okey. Okey, kita dapat tu. Bawah ni. Okey, nak tanya di rumah sana berapa basi saya letak? 2 inci 1 suku atau 2,5 lah. Jangan kurang daripada itu. Ini kita tanda poket bagian tepi. Atas ni kita bagi basi lebih kurang 0,5 inci. Tapi sebenarnya tak sampai pun 0,5 inci. Sikit lagi mau 0,5 inci. Lama-lama kamu akan biasa. Okey, ini masuk ke dalam. Bila dah sampai garis ni, masuk ke dalam sikit. Ini lebih kurang 3 suku. Masuk ke dalam sikit, kita balik kepada 0,5 inci. Lebih kurang 0,5 inci. Okey. Kemudian kita gunting ikut garis ni. Okey, untuk yang nak bertanya berapa sebenarnya basi ni yang saya bagi, sebelah kiri ni, sebelah tepi 3 suku. Dan sebelah dalam seluar ni 1 inci. Senang nanti nak adjust kalau misal kata besar ataupun kecil ya. Okey. Sebelum apa-apa, kita kena duplicate bahagian luar. Okey, bahagian luar tu maknanya di tengah-tengah antara 2 kain ni. Bahagian zip ya. Begitu juga dengan 1 sebab 2 seluar kan. Jadi kita tanda garis tadi dan garis. Okey, tak tahulah dia orang lain, kedai jahit lain macam mana, tapi saya potong bahagian sini. Okey. Bahagian bawah ni saya potong ikut kecil macam yang ini. Okey, ini besar sikit 3 suku, ini setengah sini. Bahagian bawah saja. Yang sebelah tu tak perlu gunting. Okey. Kemudian di bahagian sini pula saya duplicate bahagian luar saja. Bahagian luar dan bahagian luar. Okey. Okey. Saiz ni jangan kecil daripada 6. Ini saya lebih suka macam ni, 6 inci 1 suku atau 6,5. Saiz daripada sini dan sini. Ini seluar pinggang biasa ya. Oleh kerana ini ready made, saya letak dia pinggang biasa sahaja. Okey. Okey, so ini pula bahagian poket duplicate. 3 suku jarak dia ya. Kemudian duplicate bahagian lutut. Bahagian lutut. Okey. Oleh kerana 2 seluar, saya duplicate lagi bahagian yang 1. 1, 2. Okey, kemudian 1 bahagian lutut ni, span 2. Okey, jangan lupa untuk letakkan nama. Okey. 1 ni kain ni, 2 kain ni kawan, ini pun kawan. So saya letak di sini sebab ini order ya, order di Shopee, saya letakkan Shopee jelah.
saiz 32. Ini pun sama, saiz 32 juga. Shopee saiz 32. Okey, bahagian bawah ni kita duplicate. Dan kita tanda bawah ni. Okey, dah selesai bahagian bawah. Okey, kita ambil bahagian atas ni, kain yang satu, kain yang kedua simpan sini. Ini untuk yang satu pasang tu kan. Kita letak dulu tepi yang ini satu pasang. Okey, yang pertama tadi kita angkat tu, kita gunakan untuk buat bahan. Okey, ini besar. Okey, selalunya di atas tu dia ada part yang kecil sikit. Ini sebelah sini, biasanya sebelah sini besar, sebelah sini kecil sikit. Sebab bahagian besar ni ialah yang kita guna untuk poket. Okey, pelapik poket. Ini kita buat macam ni. Okey, kita kasih ngam-ngam, biar ada lebih sedikit. Okey, biar dia ini ada lebihan di sini, kita tanda di bahagian 3 suku dari hujung tu. Mana tu tanda dia? Saya tak tanda ke? Astagfirullahalazim. Saya lupa lah nak bagi tahu. Bahagian atas ni kita perlu tanda sikit. Tanda sikit. Dan ini tanda sikit. Saya lupa lah tadi. Okey, kita teruskan. Okey, kita letak macam ni. Kita gunting. Okey, gunting sikit. Kita gunting ikut bahagian badan seluar. Okey, dah tu tanda bahagian tepi poket sini. Ini macam tak cantik, kita gunting sebelah sini. Okey. So poket ni kita ikut yang ini, kita tanda. Okey, saya ambil satu kain. Ini kain seluar ya. Ini kemudian kita letak di tengah. Okey, tutup. Satu lagi di tengah. Tak macam ni. Bahagian tengah. Okey, angkat. Satu lagi kain. Bahagian tengah. Okey. Jangan lepas dulu. Tahan dulu. Okey. Barulah kita gunting lurus. Jangan sampai yang ini garis dia sampai sini kan. Biar ada lebih sedikit di sini. Paling kecil pun 1 inci. Ya. Kemudian lurus. Ada juga setengah orang dia akan buat ni bulat macam ni. Itu bergantung pada kita. Tukang jahit kah atau tukang potong kah. Tapi di sini kita akan buat macam tu. Okey. Itu kain bawah. Kain sebelah sini pula. Ini nih kita potong lebihannya. Ini untuk tempat zip. Yang satu. Okey. Sebab kita ni buat 4 segi saja yang satu. 4 segi. Jadi kita lipat. Ni 2 kain ya, sebab 2 seluar. Lipat macam tu. Potong. Ni tak agak saya ya. Paling kecil pun 10 inci atau 9 inci. Panjang dia. Okey, untuk 2 seluar. Begitu juga yang ini. Tapi yang satu ni, ya, kita gunting atas supaya sama rata. Bahagian bawah jangan lurus. Bengkok ke bawah sini. Kecil sikit sebelah sini. Membesar di atas. Kecil sini, membesar begini di atas. Okey. Ini untuk yang kawan dia tu, partner dia.
Okey, so saya nak ajar tukang jahit saya untuk dia potong kain sendiri. Potong kain sendiri untuk seluar ya. Potong kain sendiri. Jadi cara dia adalah di hujung ni kain ini kita ambil lebih kurang, sorry ya. Saya gunting dulu. Okey, kita ambil dulu. Okey. Saya lipat ni dulu. Okey. Okey. Nampak ni ya? Kain ni saya akan potong dia 9 inci, akan digunakan nanti untuk poket 9 inci untuk poket belakang seluar rasmi. Okey. Okey. Ini untuk poket belakang seluar rasmi 9 inci saya dah ambil. Okey, sekarang ni bahagian tepi ni saya akan potong memang siap-siap. Okey. Saya lurus sebab ini dia tak lurus. Okey, saya akan potong dia siap-siap dalam lebih kurang 15,5 garis. 15,5. Kalau orang kata membazir, daripada mereka lah. Tapi saya memang potong dia siap-siap 15,5. Okey. So itu saja guys yang saya boleh kongsi untuk cara kita nak potong seluar. Diharap memberi manfaat dan membantu rakan-rakan semua. Terima kasih.